Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih pada mereka yang terus support Cikgu Tempur untuk video yang baru ni. Hari ni santai-santai saja hari ni. Nak tengok mesin masuk ambil kayu getah. Hui, beralik sangat tengok mesin ni apa ambil kayu getah tu. Memang orang kata apa hobi anak lelaki lah asalnya. Sebabnya galik sangat, duk galik tengok dia duduk kau tu masuk dalam lori tu semua kan. Galik. Hari ni dia tebang, potong kayu apa semua untuk angkut kayu ke kilang lah hari ni. Banyak juga kayu yang dapat dia boleh tu. Kita apalah, yang penting settle dulu apa barang sini. Cikgu pun malah nak fikir apa lah. Yang penting kasih clear untuk tanaman getah Cikgu Tempur. Ni sebaris tak ambil lagi ni sebaris. Baru baris pertama ni kan. Ni pokok limau ni cikgu saja tinggal ni. Ada 2 pokok limau ni saja tinggal. Oi, asal lapang tengok. Clear. Dia mesin tu. Tak leo dengan mesin. Oh, memang kerjaan depa. Cakap. Galik. Galik sangat tengok pendatang ni. Nak beli mahal pendatang ni. Tak padan tu. Rosak tak padan. Tengok memang seronok, tapi tu dia kalau rosak ni tak padan. Nak suruh kebun abah beli satu ni. Kebun abah, dia kebun abah duduk main ayam masa ni. Tu dia. Petan ni kau. Petan kayu ni. Ni lori petan ni. Galik sangat. Hari ni lepas habis sekolah cikgu mai tengok saat depa buat kerja. Santai-santai saja hari ni. Bila telah tebang pokok ni tak lapang kan. Sedih tu tak ada sedih ni sebab kita tanam kan. Pengalaman tu. Kalau boleh sembang lah kata kita tanam, kita jaga. Nak hidup masa tu getah ni dengan masalah kera. Tanam hari ni petang cabut kan. Banyak. Itulah dia. Bila tiba masanya setahap kita akan korbankan satu benda untuk dapatkan yang lebih baik insya-Allah. So ini orang kata hari ni video santai-santai kan. Sebabnya hari sekolah cikgu Tempur tak tahu nak buat apa. Jadi cikgu rakam ni untuk orang kata tengok mesin buat kerja. Abang peralik petang-petang dengan member cikgu Tempur ni tu. Mando kan. Itulah dia aktiviti. Cikgu pun tak tahu macam mana nak buat sekarang ni. Sama ada dah habis semua ni, cikgu nak kumpul sempat dia punya kayu tu. Mesin kumpul lah, cikgu tak daya, tak larat. Nak kumpul, lepas tu nak bakar apa semua siap. Cikgu nak pelau ke, tak perlu pelau. Ataupun cikgu nak racun dulu ke, atau pelau, ataupun tak payah racun, ataupun pelau saja. Ni minta pendapat kawan-kawan yang ada dalam YouTube ni. Orang kata apa yang lebih baik, lebih afdal. Perlu tak cikgu pelau dan racun sebelum cikgu tanam apa-apa kelapa sawit ni. Okey, ini persoalan kepada kawan-kawan yang dalam YouTube ni membantu cikgu dalam proses
menanam kelapa sawit. Tu dia. Tu pentingnya ada kawan-kawan ni. Tanya je noh. Kalau ada pendapat, komen lah. Oh, sempoi. Kan? Hari ni santai-santai je. Cuma persoalan cikgu tadi nak tanya hampa semua lah. Macam mana? Perlu tak cikgu pelau? Perlu tak cikgu racun dulu sebelum tanam sawit? Ataupun cikgu nak buat dua-dua sekali kan? Cikgu sebenarnya dalam sawit ni tak pandai sangat. Sebab tu tanya orang, kawan-kawan kita yang dalam ni, yang boleh bantu cikgu tempur kan? Oh, rasa lapang tengok tu. Ke ujung kan? So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang terus support cikgu tempur. Salam jumpa lagi. Yang penting hari ni tengok mesin dia. Tengok mesin. Alik. Oi, alik ya. Jadi salam jumpa lagi lah. Jumpa episod yang akan datang. Mungkin cikgu nak kenalkan tentang perkembangan ternakan biri-biri cikgu tempur. Boleh dikatakan 80% ternakan biri cikgu dah pun bertukar darah. Maksudnya dah bakar baru lah. Yang bakar yang kecil-kecil tu mungkin cikgu dah buat dah. Nanti jangan lupa kita kongsikan tip dan juga ilmu dalam dunia ternakan cikgu tempur. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.